acah-acah nak provider tapi dia bukan nak provider. Dia bukan nak lelaki yang boleh protect dia sebenarnya. Untuk retain yang seperti ini, anjing. Podcast tanpa studio. Podcast tanpa studio. Tapi tak jaga. Okay, next topic. Bring it on. Ada ni Ming. Feminis bukan nak suami, dia kata. Feminis ni nak adopt yang boleh provide, protect and obey. Apa pandanganmu dan juga kefahamanmu? Untuk orang wanita yang nakkan lelaki bukan seorang provider. Maksudnya acah-acah nak provider tapi dia bukan nak provider. Dia bukan nak provider. Jadi dia nak apa? Dia nak lelaki yang tidak menjadi ketua keluarga, tapi menjadikan dia ketua keluarga. Dia nak orang jatuh ni. Dia tak usah jadi queen, dia jadi king. Oh, dia nak orang jatuh ni ikut telunjuk dia lah. Ikut tunjuk dia. Gitu. But take the rubbish. Take the Take dia rubbish, take dia. take dia. Oh. Oi. Take Jadi- the rubbish, take dia. Okey, jadi maksudnya dia nak ni bukannya dia nak lelaki, kalau kefahaman aku lah Ming. Dia bukan nak lelaki yang boleh protect dia sebenarnya. Boleh jaga dia. Okey. Macam dia ni kata as a dog. Anjing. Dia nak macam Haiwan jadi peliharaan. highway peliharaan dia lah macam. Doggy, come here doggy. Take the money doggy. Doggy, go to work doggy. Gitu lah. Jadi, pendapatmu? Okey, untuk retain yang seperti ini, kena balik kepada fitrah asalmu. Sebab tu Islam mengajar kita, retain ni sebaik-baiknya mu duduk rumah. Dengar tu. Tapi mengikut peredaran zaman sekarang, retain nak kerja dibolehkan. Tapi kenalah berbalik kepada fitrah asal lah. Mu kena dengarlah waktu lelaki mu. Tak payah jadi king lah. Queen tetap queen. Walaupun mu kaya daripada tok laki mu, kau Yes. pangkat tempat kerja mu tinggi daripada tok laki mu. Yes. Mu kena ingat, syurga mu bawah tapak kaki tok laki mu. Pokok dah ni, tak nampak lagi. Ni nate. Jadi dia tak boleh jadi king kami. Dia tak ada jadi king, dia kena queen je. Queen tetap queen lah. Fitrah Dengar tetap kat royak ni. fitrah tetap fitrah ni dok. Jadi Jadi kan dia tu. Pedih ke tu? Pedih juga ni. Up in the black backdrop. Podcast tanpa studio. Tapi tak jaga. Kita orang yang react. Kau yang